A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Amin bin Mahdi, nombor matrik 080503. Di sini saya dan kumpulan saya akan menerangkan tajuk Asyirkah. Kita pergi pada sudut bahasa. Wa hiya fi al-lughah al-ikhtilati bi'aqdin ammi bighairi aqdi. Yang dimaksudkan pencampuran akad atau bukan akad. Watatlaqu ala ikhtilati fi amwal. Bila disebut syarikat-syarikat ini pada penggunaan lafaz, ia juga menurut pencampuran pada harta. Wa hiya fi istilahi al-fuqaha subutul haq fi syai'in wahid. Ada pada segi istilah pula, dia bermaksud adanya hak pada suatu perkara. Isnai yang milik dua orang, fa'aksara ataupun lebih. Ala jihati syuyu', atas jalan yang meratai ataupun meliputi. Contohnya, saya membeli telefon dengan rakan kongsi saya, yang di mana ia dibahagikan secara menyeluruh. Maknanya pada casing juga, ia juga secara menyeluruh. Bukan yang dibahagi secara saya bahagian atas, dia bahagian bawah. Maknanya pada skrin, pada casing tu, bahagian saya menyeluruh, bahagian kawan saya juga menyeluruh. Di situ yang masukkannya. La ala jihati ta'yin. Bukan atas jalan penentuan. Ka'an yamlika isnani fa'aksara ardhan. Duna an ta'ayyana minha hissatu kulli wahidin minhum. Seumpama dua orang atau lebih memiliki satu tanah, tanpa tertentu padanya suatu hissah atau bahagian setiap daripada mereka. Contohnya, saya dan rakan kongsi saya membeli tanah, sebahagian tanah, dan kami tidak berkongsi secara setengah-setengah. Maknanya seluruh tanah tu bahagian saya dan seluruh tanah itu bahagian dia juga. Wa hadha ta'rifun syirkah bima'na am. Dan pada syirkah juga terdapat ta'rif dengan makna yang umum. Allazi yatanawalu ma kana minha bi'aqdin wa ma kana bighairi aqdi. Yang merangkumi perkara yang berkaitan dengan akad ataupun bukan sesuatu dengan akad. Dan pada syirkah juga dia ada makna yang khusus untuknya yang kita perlu perhatikan. Wa amma ta'rifiha bima'na khas. Fahiya aqdun yahdusu bi ikhtiyari bi qasdi tusarrufi wa tahsili ribhi. Akad yang berlaku dengan pilihan atau kerelaan seseorang dengan tujuan untuk tasarruf, untuk dia menggunakan secara berurusan atau menghasilkan keuntungan. Aqsamuha min ta'rifi tabayyanu lana anna asyirkah qad takunu biqasdi ribhi. Pembagian syirkah ini ada dua. Ada yang buat syirkah untuk keuntungan dan ada juga yang tidak untuk menghasilkan keuntungan. Qad takuna li ghairi zalik wa li hadza ja'alaha ulama qismain. Oleh itu ulama membahagikan syarikat itu kepada dua bahagian, iaitu syirkatul amlak dan syirkatul aqdi. Syirkatul amlak bermakna syarikat pemilik dan syirkatul aqdi iaitu syarikat akad. Kita pergi kepada syarikatul amlak. Syarikatul amlak. Semakan saya. Fasyirkatul amlak an yamlika isnani fa aksara syai'an wahidan. Yang bermaksud dua orang atau lebih memiliki satu barang atau perkara. Qad yakuna dzalika qahran anha. Kadang-kadang syarikat pemilikan itu berlaku secara tanpa keinginan ataupun tanpa apa yang kita nak. Mana dia berlaku secara tiba-tiba. Ain bighairi fi'lihima wala iradatihima.
bukan dengan perbuatan mereka berdua dan bukan dengan kederat mereka berdua. Kama lau warisatu ma'a, seumpama dua orang yang mewarisi harta. Contohnya dia ada dua orang adik-beradik lelaki, lepas tu dia punya ayah dia dah meninggal. Dia orang pun mewarisi harta mereka harta ayahnya. Sebab itulah syirkatul amla ni dia berlaku tanpa keinginan. Sebab itu syarikat pemilik ini dia merujuk pada barang atau harta tertentu. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada syirkatul aqdi. Wa amma syirkatul aqdi fahiya maqsudatu bil bahsi fil babi syirkah hana. Dan dimasukkan pembincangan pada bab syarikat qad marraka bika ta'rifuha, dan telah disebutkan ta'rifnya. Wa hiya anwa, dan beberapa pembahagian. Minha ma huwa masyru'un wa minha ma laysa bimasyru'in. Ada di antara jenis syarikat itu yang disyariatkan hukumnya sah, dan ada yang tidak disyariatkan dan tidak dibenarkan pada syarah. Jadi itu saja daripada saya. Kita akan teruskan kepada pembentang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nama saya Nik Muhammad Muzakir bin Nik Muhammad Azhan, nombor metrik 079943. Jadi baiklah, bersambung kepada bab yang seterusnya, hikmatut tashri' asy-syarikah. An-nasu mutakamiluna fi qadaratihim wa mawahibihim wa imkaniyatihim. Manusia itu saling melengkapi pada kemampuan mereka dan kebolehan mereka. Khalaqahumullahu azza wa jalla mutafawitina fi hadha kullih. Hal ini kerana Allah telah menciptakan manusia itu berbeza-beza pada segi kebolehan dan kemampuan. La yastati'u wahidu minhum an yastaqilla bikulli ma tatatallabuhu al-hayah. Dan tidak mampu seorang mana pun manusia itu untuk bersendirian pada setiap perkara yang dituntut oleh kehidupan. Walakinnahu yukamilu dhalik bitta'awun ma'a ghairihi. Akan tetapi sempurnanya kehidupan itu dengan saling tolong-menolong bersama dengan orang lain. Yastaqimal 'aishu, untuk lurusnya kehidupan ataupun untuk permudahkan kehidupan. Wa yakunu rizqul halal, dan ini jadi rezeki yang halal. Maksudnya kehidupan ini perlu saling melengkapi. Seperti contohnya kita nak makan ikan, mestinya ada nelayan yang pergi tangkap ikan di laut. Kita nak pakai baju, mestinya ada tukang jahit. Tak semestinya kita nak pakai baju itu kita kena jadi tukang jahit, dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada seterusnya, iaitu anwa'u syarikah. Syirkatul aqdi yumkinu an tahsula ala suwarin muta'addidatin yahsuruhal fuqaha fi arba'ati anwa'. Jadi syarikat akad ini boleh terhasil di atas rupa yang pelbagai, dan para ulama telah menghadkan bahawa jenis syarikat ini hanya ada 4. Yang pertama iaitu syarikatul inan, fahiya an yashtarika syakhsani aw akthar fi tijarah bi amwali lahum, iaitu bersekutunya dua orang atau lebih pada perniagaan dengan harta mereka. Ala an yakuna ar-ribhu bainahum, dengan syarat keuntungan yang diperoleh itu perlulah dibagi sesama mereka. Wa hadha an-naw'u min asy-syarikah jaizun wa masyru'u bi ittifaqil fuqaha. Dan jenis syarikat ini harus dan disyariatkan dengan kesepakatan oleh ulama 4 mazhab.
Jadi bahasa mudahnya adalah syarikatul inan ini mereka ada rakan kongsi dan sama-sama mengeluarkan modal dalam perniagaan dan terlibat dalam proses perniagaan tersebut untuk mencari keuntungan. Jadi dalam mazhab Syafi'i hanya jenis syarikat inan ini sahaja yang diharuskan. Yang kedua adalah syarikatul mufawadah. Fahiya an yashtarika ithnanin fa akthar fi amwalihim ammah, iaitu bersekutunya dua orang atau lebih pada harta mereka secara umum. Mereka tidak asingkan harta mereka itu kepada modal yang khusus untuk melakukan perniagaan. Wa yakunu syuraka'a fi kulli ma lada kulli minhum, dan jadilah mereka itu rakan kongsi pada setiap apa yang ada di sisi mereka. Wa kullu minhum wakilun 'anil akhar wa kafilun lahu, dan setiap daripada mereka itu boleh menjadi wakil di antara satu sama lain dan menjadi penjamin juga kepada kawannya. Yusyarikuhu fi kulli maghnamin wa 'alaihi ma yusibuhu min kulli gharamin, dan berkongsinya pada setiap keuntungan, dan berkongsi juga mereka ini apabila adanya kerugian. Maksudnya apabila si A menggunakan harta dia untuk melakukan perniagaan, maka apabila untung tu perlu dibagikan kepada si B, walaupun si B tidak mengeluarkan hartanya untuk perniagaan tersebut. Manakala sebaliknya pula berlaku apabila si B membuat perniagaan, jika rugi maka rugi itu perlu juga ditanggung oleh si A. Wa hadha an-naw' min asy-syarikah batilun 'inda asy-Syafi'iyyah, dan jenis syarikat ini batal di sisi ulama Syafi'iyah kerana lima tantawi alaihi min al-gharari al-kabir, kerana terkandungnya syarikat mufawadah ini ketidakpastian yang besar ataupun keraguan yang besar. Lima fiha min al-wakalah bil majhul, keraguan itu seumpama menjadi wakil tanpa diketahui. Maksudnya si A boleh jadi wakil kepada si B tanpa pengetahuan si B. Wal kafalah bih, dan menjadi penjamin kepada kawannya itu. Yang ketiga, syarikatul abdan wa tusamma syarikatul a'mal. Fahiya an yashtarika ithnani aw akthar la mala lahum, iaitu bersekutunya dua orang atau lebih tapi tidak ada harta pada mereka. Maksudnya mereka tidak mengeluarkan modal untuk bersyarikat. Ala an yataqabbalu a'malan wa yaqumu biha, dan mereka ini menerima pekerjaan dan melakukan kerja tersebut. Sawa'un akanu muttafiqina fi hirfah am mukhtalifin, sama ada pekerjaan tersebut itu sama ataupun berbeza. Ala an yakuna ar-ribhu bainahum mutasawiyan aw mutafawitan, dan keuntungan yang diperoleh itu perlulah dibagi sama ataupun tidak sama. Jadi contohnya adalah si A ini ada kedai makan dan si B pula ada kedai kasut. Maka mereka berdua ni bersyarikat, secara berpakat untuk bersyarikat tapi tidak mengeluarkan modal. Maksudnya sama saling-saling melakukan pekerjaan mereka yang sekarang. Apabila begitu, si A ni untung, kedai makan dia untung, maka keuntungan yang diperoleh si A ini perlulah dibagi kepada si B, walaupun si B itu tidak melakukan apa-apa pada pekerjaan tersebut. Wa hadha an-naw' min asy-syarikah batilun aidan, dan jenis syarikat ini batal di sisi ulama Syafi'iyah. Lima fihi min ad-darari manhiyyi anhu syar'an, kerana pada syarikat ini terdapatnya mudarat
yang terlarang oleh syarak. Li'annahu rubbama qama ba'duhum bi'a'malin tafuku ma qama bihi ghairuhu bikathir. Kerana boleh jadi setengah daripada mereka itu melakukan kerja yang melebihi daripada rakan kongsi dia yang lain. Misal kata si A tadi itu kerja siang malam untuk memperoleh keuntungan, manakala si B ni hanya kerja pada waktu siang, tapi keuntungan si A tadi kena berkongsi juga kepada si B. Jadi perkara ini batallah di sisi mazhab Syafi'i. Wa qad ajazal a'immatul ghairu syafi'iyah. Akan tetapi perkara ini harus oleh imam-imam selain daripada mazhab Syafi'i. Adapun yang keempat, wa amma syarikatul wujuh an yashtarika ithnanin fa akthar mimman lahum wajahah 'indan nas wa husnus sum'ah, iaitu bersekutunya dua orang atau lebih, iaitu dengan seseorang yang mempunyai nama atau kedudukan di kalangan masyarakat dan mempunyai sebutan yang baik. Ala an yashtaru as-sil'a fi dhimmati ila ajali, dan membelinya mereka itu akan barang-barangan pada secara tanggungan ataupun secara hutang pada satu tempoh. Mushtarikina am munfaridin, secara bersama ataupun tidak kira secara bersama ataupun secara berasingan. Wa yakunu al-mushtari mushtarikan bainahum, dan jadilah pembeli itu bersyarikat dengan mereka. Thumma yabi'u tilka sil'a, kemudian mereka menjual balik barangan tersebut. Fima kana min ar-ribhi kana baina syuraka, dan keuntungan yang diperoleh tadi itu perlulah dibagi sesama rakan kongsi. Bahasa mudahnya adalah, contohnya duta produk. Dia bersyarikat ataupun berpakat dengan seseorang itu kerana namanya, kerana kedudukan yang dia ada di kalangan masyarakat, yang menyebabkan produk dia itu mungkin lebih terkenal ataupun laku di kalangan orang ramai. Maka perkara ini juga wa hadha an-naw' batilun aidan, dan perkara ini juga adalah batal di sisi ulama Syafi'iyah. Li'adami wujudil malin mushtarak bainahum, kerana tidak wujud harta yang dikongsi sesama mereka. Kerana orang yang kita gunakan nama tadi itu, mereka tidak keluarkan harta dalam perniagaan tersebut. Sedangkan perniagaan tadi itu ar-ribhu innama yatatayyabu bil amali atau bil mali. Perniagaan itu ataupun keuntungan itu layak dapat ataupun layak diperoleh melalui kerja ataupun modal, ataupun kita mengeluarkan modal. Falam yakun ar-ribhu huna nama'a lil mal, dan tidak adanya keuntungan di situ yang dihasilkan oleh harta. Maka orang yang menjual nama tadi itu, mereka tidak mengeluarkan harta mereka, jadi tidak ada keuntungan lah sepatutnya. Wala muqabilan lil amal, dan tidak ada balasan di atas perbuatan yang dia buat itu. Sebab apa? Sebab dia hanya jual nama. Nama ini tidak ada nilai lah. Fala yastahiq, dan perkara ini tidak ada hak untuk memperoleh keuntungan. Jadi sambung kepada seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Firdaus bin Nasir Fitri, nombor matrik 080391. Akan menerangkan tentang syirikatul inan pada muka surat 799. Bismillahirrahmanirrahim. Alimna mimma sabaqa anna syarikatul inan hiya an-naw'i al-mashru'u min asy-syarikati bi ittifaqi al-fuqaha,
وهي في الحقيقة النوع الشائع والمتعرف لدى الناس في شركاتي، وهو الأصل فيها لما فيه من معنى الاشتراك فعلا، إذ إنما لا شركة في الأصل مشترك بين الشركة، وهذا هو الأصل في الشركة سواء كان الاشتراك بالعمل أم لم يكن، وإن كان الغالب هو الاشتراك به أيضا. Penerangan dia, seperti yang telah kita ketahui, syarikat inan ini jenis yang disyariatkan daripada syarikat dengan sepakat para ulama fuqaha, yang makna semua mazhab kata syarikat inan ini sah, dan pada hakikatnya itulah jenis syarikat yang biasa dan masyhur yang biasa dilakukan di sisi manusia dalam perkongsian, kerana pada syarikat inan ini ada makna pengertian berkongsi itu, kerana harta syarikat itu pada asal ialah perkongsian antara rakan kongsi. Itu asal pada syarikat. Sama ada perkongsian itu berlaku dengan pekerjaan ataupun tak. Wa qad alimta annaha ittifaqu ithnain fa aktsaru ala an yashtariku bimali minal jami' yutajiruna bihi ala an yakuna ar-ribahu lahum. Dan setelah kamu ketahui bahawa syarikat inan itu ialah persetujuan dua orang dan lebih untuk berkongsi pada harta dan pada setiap perkara, mereka boleh berniaga dengan modal itu dan berkongsi keuntungan di antara mereka. وسميت شركة الإنان تشبيها لكل من الشركاء بركب الدابة الذي يمسك بإحدى يديه إنانها ويعمل بالأخرى، وذلك أن كل شريك يجعل للشركاء غيره أمر التصرف الذي يشبه بالعنان في بعض ماله، بينما يستقل هو بالعمل في بعضها الآخر. Kat sini penerangan dia ialah sebab apa dinamakan syarikat inan. Inan ini maksud dia ialah kekang kuda, kerana nak menyamakan setiap rakan kongsi itu, seperti umpama orang yang menunggang kuda, di mana seorang itu memegang tangannya memegang tali, sama ada tangan satu lagi untuk buat kerja, kerana setiap rakan kongsi itu dia memberi kepada rakan kongsi selainnya itu urusan untuk mereka mengurus niaga, seumpama menyerupai macam kita beri tali kekang tadi. Makna apabila seorang itu melakukan perkongsian, apa yang berlaku, ia beri kebenaran orang lain untuk menggunakan harta yang mereka kongsi itu, dan pada masa yang sama orang itu dia boleh juga berniaga dengan duit itu pada bahagiannya. Ini alasan kenapa dinamakan sebagai syarikat inan. Seterusnya, syarat-syarat untuk melaksanakan syarikat inan ini, yang pertama adalah as-siwah, wa ya lafzu sarihun min kullin minas syuraka'i lil akharin yadullu ala al-idni fi tasarruf bil bai'i wa shira' wa nahwihima min muta'alliqati at-tijarati wa yakfi fi dhalika ma yadullu ala hadha al-ma'na wa yush'iru bihi bima ta'arafahu at-tujaruhu fima bainakum min al-faz. Kat sini maksudnya syarat pertama untuk melakukan syarikat inan ini ialah kena ada lafaz yang soreh antara dua pihak, antara setiap rakan kongsi pada rakan kongsi yang lain, yang menunjukkan atas keizinan untuk menguruskan jual beli dan seumpamanya daripada perkara yang berkait dengan at-tijarah, dan madailah dengan demikian itu yang menunjukkan maknanya dan memberi isyarat kepadanya daripada perkara yang menjadi uruf kepada at-tijarah, ahli-ahli perniagaan. Maksudnya kat sini tak kisah apa-apalah lafaz seperti melakukan akad bertulis atau lafaz secara lisan, apa-apa lafaz yang menunjukkan berlaku perkongsian itu dibenarkan dalam syarak. Seterusnya, wal asahu annahu la yakfi
الاقتصار على قولهم اشتركنا للاحتمال أن يكون هذا إخبارا عما حصل لهما من الشركة في المال كشركة الأملاك. Tapi tak cukup semata-mata kita cakap al-ishtaraku, kata kita kongsilah, kerana boleh jadi sebab dalam ni perkataan ini terlalu umum. Boleh jadi sebagai contoh kita cakap kita berkongsilah pada kereta. Itu bukan akad syarikat. Itu seperti nak cakap yang kita ni berlaku perkongsian pada harta. Jadi kalau lafaz yang dibenarkan itu ialah lafaz yang menunjukkan berlaku perkongsian, seperti berkongsi modal atau sebagainya. Syarat yang kedua, ahliyatul wakalati fi syuraka, an yakuna kullu minhum akilan balighan ghaira mahjuri alaihi التصرف في ماله لأن كل واحد من الشركاء يتصرف بمال شركة أصالة في ماله ووكالة أي بالإذن في مال غيره فكل منهم وكيل وموكل. Syarat yang kedua untuk melaksanakan syarikat inan ini ialah kelayakan perwakilan pada rakan kongsi. Rakan kongsi yang nak buat syarikat inan perkongsian ini perlu ada syarat-syarat tertentu dia. Dia kena ada kelayakan tertentu, seperti balik, berakal dan tak terhalang untuk mengurus harta. Seperti contoh kanak-kanak dan orang gila. Dua golongan ini tak layak untuk melakukan syarikat inan kerana tak memenuhi syarat. Kerana setiap daripada rakan kongsi dia akan menguruskan harta syarikat itu. Jadi dia perlulah berakal dan tak terhalang untuk menguruskan harta. Sekian, terima kasih. Sambung pada seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukram bin Muhammad Fauzi, nombor metrik 079937. Dan kita akan lihat pada syarat yang ketiga, iaitu an yakuna malu syarikah misliyan, iaitu harta syarikat itu mestilah sama. Bihaisu iza khulitat amwal la tamayyizu ba'daha an ba'din. Sekira-kiranya harta yang bercampur dengan percampuran dengan harta itu tidak dapat membezakan sebahagian dari sebahagian yang lain, seperti kal umlat, iaitu mata wang kita gunakan sekarang. Wakal mauzunat, barang yang boleh barang yang boleh ditimbang seperti emas atau perak, ataupun wal makilat, barang yang boleh disukat seperti beras atau gandum. Idza kana mali min syuraka min jinsi malul akharin, dan jika harta setiap rakan kongsi itu adalah sama seperti harta rakan kongsi lain, seperti kalburri wasyair wal hadid. Idza kanat amwal ala sifah wahidah, dan sekiranya harta itu daripada jenis yang sama dan kualiti yang sama. Fa idza kana ra'su min syirkah, iaitu jika modal syarikat, au mali ahadu syuraka, ataupun salah satu daripada harta rakan kongsi, urudan, iaitu bentuk barang, ayyu a'yanan mutamayyizah, atau benda yang dapat kita bezakan, ghairu misliyah, tidak ada serupa, lam tasihhu syarikah, tidak sah syarikat itu. Li'annaha la yumkinu hiltuha, ini disebabkan kita tak dapat bezakan barang itu walaupun berlaku pencampuran. Ialah sebab benda kan. Dan ini juga tidak termasuk dalam makna syarikat, iaitu makna syarikat ni pada asalnya ialah bermaksud pencampuran ataupun penggabungan. Wa qad yaslifu mali ahadihima aw yanqus, dan kadang-kadang musnah sebahagian harta ataupun kurang. Fala yumkinu, dan tidak boleh diganti dengan harta yang lain. Contohnya, kalau orang ini dia ada kereta dan orang B ni dia ada duit, dan tiba-tiba kereta itu rosak, jadi bagaimana dia nak ganti duit tu dengan kereta yang rosak? Jadi ini akan menunjukkan timbalan tidak sama. Sebab itulah barang itu perlu misli, dan
Kalau berlakunya contoh kekurangan tu, kita dapat tampung antara satu sama lain. Wa tariqatu tashihi syarikah fi hal kauna ra'sul malha urudan. Kat sini dijelaskan cara untuk sahihkan syirkah kalau barang modal itu ialah barang. Dijelaskan ayyabi'a kullu minhum juz'an min urudihi lil akhir bi juz'in min urudihi. Hendaklah menjual semua daripadanya satu juzuk barang itu kepada yang lain dan satu juzuk daripada dirinya. Maksudnya, jika summa yajri aqdu syirkah, setelah itu fa in jara al-aqdul qabla khultil mal, dan kalau berlaku akad setelah bercampurnya harta, lam tasihu syirkah, tidak sah syarikat itu, disebabkan kerana walau khulitat amwalu fi majlis aqdu ba'da ijrahi, walaupun dia berlaku dalam majlis akad. Maksudnya kalau kita akad dulu baru campur barang itu, walaupun dalam majlis akad lagi tidak sah, sebab barang tu kita mesti bercampur, modal tu mesti bercampur dulu baru kita akad. Wala budda min i'adah at-ta'aqudi ba'da al-khultu litasahi syarikah, dan tidak dapat tidak perlulah mengulangi akadnya lagi. Orang A dan orang B mempunyai kedua-dua barang. Jadi A ni perlu menjual sebahagian barang dia ke B, dan B perlu menjual sebahagian barang dia ke A. Jadi kat sini berlakulah syirkah itu kerana berlakunya pencampuran modal. Fayasira syuraka fi urudin kulliha. Jadi masing-masing telah menjadi rakan kongsi lah. Fayudhanu kullu minhum lil akharin bitasarrif, dan mereka diizinkan untuk berurus niaga. Wa kadzalika idza kana mali ahadihima naqdan wa malu akhir urudan, dan jika salah seorang dia modal dengan duit dan seorang lagi modal dengan barang, jadi cara dia sama juga. Sahibu urud juz'an minha bi juz'in min naqdan akhirah wa ishtiraka fil jami'. Contoh dia seorang duit dengan barang kan. Jadi yang barang ni perlu menjual sebahagian barang dia kepada yang ada duit ni. Dia yang ada duit ni dia akan berilah duit tu kepada yang menjual sebahagian barang tu tadi. Dan kita pergi cara keempat iaitu khaltu amwalu syirkah, iaitu mesti bercampurnya modal itu. Ba'da ma yattafiqu asyuraka 'ala syirkah, sekiranya bersetuju untuk buat syarikat, la budda an yahdiru amwalul lati tusihu fiha syirkah. Hendaklah dia menghadirkan harta dan modal yang sah, yang boleh sah syarikatnya, seperti yang kita sebut tadi, iaitu barang misli. Wa an tuqlata hazil amwal, mesti bercampur harta ini, illam takum mushtarikah, kalau harta itu bukan milik bersama, bihaisu la yatamayyizu ba'duha an ba'din, dan sekiranya kita tak dapat bezakan sebahagian barang tu dengan barang yang lain. Summa yajri aqdu syirkah, setelah itu fa in jara al-aqdul qabla khultil mal, dan kalau berlaku akad setelah yang kelima, an yakuna ribaha wal khusran ala qadri, mestilah untung dan rugi mengikut modal. Lianna ribaha nima'ul mal wa kadzalika khusratu nuqsan lahu bimaqabila ar-ribihi. Maksudnya untung disebabkan modal, dan rugi atau kekurangan juga berlakunya begitu juga kerugian, kekurangan daripada modal tu sebagai lawan kepada untung. Fala yasihu an yushrata li ahli syuraka ziyadah, dan tidak sah disyaratkan
ke atas satu rakan kongsi itu penambahan ke atasnya untung berbanding kadar nisbah modal dia. Dan begitu juga kama la yasihu an yushrata alaihi ziyadah fi khasarah au nuqsa au nuqsi an zalik. Begitu juga tidak sah disyaratkan berlaku penambahan ke atas kerugian dia atau kekurangan terhadap kerugian dia. Wala yushtarata tasawi fil mal likulli syuraka. Tidak disyaratkan juga modal itu dikeluarkan sama jumlah. Contohnya kat sini dia bagi, contohnya keluar seorang tu keluar 1/4, 1/2 dan yang ketiga 1/4. Dan kalau untung dia perlu ikut dan jika berlaku keuntungan dia perlu ikut modal yang dikeluarkan, maksudnya 1/4, 1/2, lepas tu 1/4. Begitu juga dengan kerugian juga, dia mengikut jumlah modal yang dikeluarkan. Fa in syurita tafawutun, kalau disyaratkan berbeza keuntungan, kalau disyaratkan berbeza pada kerugian salah, kanat syurakah batilah bittifaq fuqaha, maka syarikat itu batil mengikut sepakat fuqaha. Wa in ustirata tafawutu fi ribihi an qadri ra'sul mal tasihha syarikah aidan. Dan boleh dan kalau disyaratkan lebih untung daripada modal itu, tidak sah syarikat itu. Falau hasal al-bai'u wasyira', dan kalau berlaku jual beli antara rakan kongsi itu, daripada rakan kongsi, nafazat, mereka boleh berurus niaga. Disebabkan apa? Liwujudin liuzni minhum bitasarrif, disebabkan wujudnya keizinan untuk berurus niaga. Wa ajazu Hanafila wal Hanabilah ay yakuna li syar'i buhun aksar min nisbah ma. Wa ajazu Hanafiyah wa Hanbaliyah an yakuna li syar'i buhun aksar min nisbatin ma lahu min ra'sil mal. Diharuskan mengikut mazhab Hanafi dan Hanbali, iaitu untungnya lebih daripada modal. Yang pertama, an yatasawa amwal syuraka, iaitu jika modal mereka sama dan wa yakunu jami'an qaimina bil amal, dan mereka dua bekerja, jadi salah seorang itu boleh dapat untung dia lebih daripada modal, sebab mungkin salah seorang dia mahir, iaitu li'annahu qad yakuna aktsaru maharah. Yang kedua, ayatasawa syuraka fil mal wa yakuna al amal ala ba'dihim, jika mereka dua-duanya mengeluarkan modal yang sama, tapi hanya salah seorang saja yang bekerja, jadi yang bekerja itu yang boleh dapat untung dia lebih daripada modal. Dan yang ketiga, ayatafatu syuraka fi nisbah, jika mereka keluarkan modal modal pada berbeza. Contohnya seorang keluar 2/3 dan seorang lagi keluar 2/3. Jadi mereka salah seorang juga boleh mendapat untung dia lebih daripada modal, disebabkan tamila an yakuna amaluhu aksaru wa maharatuhu afdalu. Mungkin sebab kerja dia lebih ataupun dia lebih mahir dalam pekerjaan itu. Dan yang terakhir, ayatafawuta ra'sul mal kama sabaqa fi surah qablaha, jika mereka keluarkan modal yang berbeza. Wa yakuna al-amal ala man kana ra'sul mal, dan modal sedikit itu yang melakukan pekerjaan, jadi dia boleh dapat untung tu lebih daripada modal. Wa yang bagi yang tanabbaha, perlu diberi perhatian ke atas penambahan. Tasahu liman sihhati lahu, sah kepada orang yang betul-betul sah untuk mendapatkan keuntungan tu. Idza kana fi dhamni nisbatin ribuhu mukhassasah, dan jika dia dalam lingkungan nisbah keuntungan yang telah dikhususkan. Ayu amma yu'ta la ka'an yakuna nisbahu kulluhu nisbatan muayyatan min ar-ribi'am, dan untung tu mestilah daripada keseluruhan keuntungan umum, contohnya 50, 60 ataupun lebih banyak lagi. Dan perlu juga dilihat amma yu'ta nisbatun mustaqillatun min ar-ribihi muqabilan amalihi, dan adapun nisbah tu diberi sebab keuntungan tu nisbah yang terasing, diberi sebab balasan sebagai balasan pekerjaan. Seperti contohnya ayuto qadran muayyinan, iaitu contohnya diberi kadar tertentu, ataupun ka'alfin mislun kulli syahrin, diberi 1000 dinar. Jadi perkara ini tidak boleh, sebab nisbah keuntungan tu dia mesti berdasarkan nisbah keseluruhan keuntungan umum dan bukan nisbah terasing ataupun bayaran yang khusus. Dan jika perkara ini berlaku, satu syarikat itu tidak sah. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaim bin Ibrahim, nombor matrik 080276. Saya akan sambung tentang ma yatarattabu ala sihhatil aqdu min al-athar. Itu kesan yang berlaku apabila sahnya akad syarikat tersebut. Iza tawaffarat syurutu syarikatil inan sahhat. Jika cukupnya syarat bagi syarikat inan, maka sahlah akadnya. Wa tarattaba ala dhalika athari taliyah. Dan akan adanya kesan daripada akad tersebut. Kita tengok yang pertama, tutlaqu yadu kullin minasyuraka'i fi mali syarikah. Fi mali syarikah. Kebebasan dalam campur tangan bagi setiap rakan kongsi dalam mengurus harta syarikat. Li'annahu wakilun an syuraka'ihi wa asilun an nafsihi. Kerana ia dianggap sebagai wakil dari rakan kongsi yang lain, iaitu orang yang asal dari harta atau orang yang memberi modal. Walakin yataqayyadu hazal itlaq. Tetapi kebebasan ini diikat dengan uruf dan wa'adamul idrari bisyuraka, dan jangan sampai memberi kemudaratan kepada rakan kongsi yang lain. Saya akan cakap contoh kemudaratan. Pertama, fala yabi'u binasi'ah ay bita'jil samani ila zamani muayyan. Tidak boleh jual beli secara hutang atau dengan ditangguh bayaran pada masa tertentu. Ya, ini boleh memberi kemudaratan kepada rakan kongsi lain kerana keuntungan akan dapat lambat. Selain itu, wala bi ghairi nuqdi ghalibi fi balad. Tidak sah juga dia jual dengan lain dari duit yang digunakan duit negara itu. Mana dia guna duit daripada, contohnya Malaysia guna ringgit, tapi dia jual guna duit yang lain, itu guna dolar. Maka itu akan buat susah, akan bagi kemudaratan bagi rakan kongsi lain untuk tukar dulu baru dapat keuntungan tersebut. Seterusnya, kama la yabi'u wa la yashtari bi ghubnin fahish. Tidak boleh jual beli dengan rugi yang nyata. Maknanya rugi yang sah. Maknanya kita nak beli barang tu tak boleh beli barang yang mahal sangat. Sebenarnya wala yusafiru bimali syarikah. Tidak boleh bawa harta syarikat semasa musafir. Illa iza azan lahu syuraka. Kecuali dapat izin daripada rakan kongsi yang lain. Sebab apa tak boleh bawa harta ketika musafir ni? Sebab takut berlakunya benda yang kita tidak inginkan. Contohnya aksiden ke apa-apa kemalangan yang berlaku. Kita pergi yang nombor 2. Yajibu amalu ala syurakat hasbal ittifaq. Ini wajib kena melakukan kerja di atas rakan kongsi menurut persepakatan. Yang mana persepakatan ini telah kita bincang masa akad semasa binanya akad syarikat tersebut. Sekali, izashtara ahaduhum syai'an bimali syarikat. Jika salah seorang dari mereka membeli sesuatu dengan harta syarikat, bisyartin al-mazkur sabiqan, dengan syarat disebut dahulu, kana syira'u lil jami', maka pembelian tersebut menjadi pembelian bagi semua orang. Li'annahu wakilun anhum, kerana ia juga dianggap wakil bagi semua orang. Illa anna al-ba'i'u yutalibu al-mushtari wahidah, kecuali jika penjual itu mencari pembeli yang betul. Li'anna asyuraka'u al-akharina ghairu kafilina lahu, kerana orang lain tidak dapat menjadi jaminan untuk pembelian tersebut. Seterusnya saya akan sambung tentang fasadus syarikat wa ma yatarattabu alaihi. Itu batalnya akad syarikat dan kesan daripada batalnya akad tersebut. Yang pertama, wa iza ikhtallu syai'un minha kanat syarikatu fasidah. Jika cacatnya satu dari syarat sah syarikat tersebut, maka syarikat tersebut dikira batal. Fa iza ulima fasaduha qabla bad'i bi'amali syarikah. Jika diketahui kebatalan tersebut sebelum bermulanya urus niaga syarikat itu,
lam yatarattaba ala dhalika syai'u min athari aqdi. Tidak akan terkesan sesuatu pun dari kesan akad. Wa yanbaghi tajdidu aqdi ala wajhi sahihu iza uridu al-istimraru bisyarikat. Maka perlu diperbaharui akad tersebut dengan cara yang betul jika masih ingin melanjutkan syarikat tersebut. Wa iza tabayyana al-khalalu ba'da al-bad'i bi'amali syarikat. Bila nyatanya kecacatan selepas bermulanya urus niaga syarikat, wajaba tawakkufu an al-istimrari bizalik. Wajib berhenti daripada menguruskan urus niaga tersebut. Wa tajdidul aqdi ala wajhi sahih iza uridu al-istimrar biha. Maksudnya wajib memperbarui akad dengan cara yang betul jika ingin berterusan lagi. Wa tarattaba ala tabayyana fasadus syarikat fima madha al-umuri taliyah. Dan akan terkesannya setelah akad batal tersebut dengan perkara-perkara tersebut. Maknanya kena buat perkara-perkara tersebut ni. Yang pertama, yuqassamu ma zuhara min ribhin ala syuraka'i bimiqdari malikulli min ra'sil mal. Iaitu hendaklah dibahagikan apa yang didapat dari keuntungan di atas rakan kongsi mengikut kadar daripada modal. Lianna ar-ribha istufidu minal mal. Kerana keuntungan itu hanya didapati dari modal. Fayraji'u ila al-asli wa huwa mal, fatakuna nisbati ribhin kulli min asy-syuraka'i binisbati musyarikatihi bil mal. Kena kembali kepada asal iaitu harta, maka nisbah keuntungan dari rakan kongsi mengikut nisbah pengkongsian pada harta iaitu modal. Yang kedua, yarji'u kulli syarikin ala syuraka'i al-akhari bi ujrati amalihi min amwalihin al-khasah. Boleh kembali meminta setiap rakan kongsi kepada setiap rakan kongsi yang lain untuk meminta umpah pekerjaannya, harta yang mereka khusus, iaitu harta mereka sendiri. Li'annahu tabayyana annahu kana ajiran lahum wa laysa syarikan. Kerana ketika itu dia dikira sebagai orang yang bekerja bagi pihak mereka, bukan sebagai pihak syarikat. Terakhir sekali, kullu ma qama bihi asy-syuraka'i min at-tasarrufati ta'tabaru nafizah. Setiap apa yang dilakukan oleh rakan kongsi daripada urus niaga itu dianggap boleh dibenarkan atau lulus. Lianna kulla minhum tasarrufa biizni minal akharin. Kerana setiap perkara yang diuruskan itu telah mendapat izin daripada rakan kongsi yang lain. Saja daripada saya terus serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mujahid bin Muhammad Syahabuddin, nombor metrik 080675. Saya akan terangkan pada bahagian terakhir iaitu intaha'u aqdu syirkati as-sahihah, penamatan akad syarikat. Yantahi aqdu syirkati bi umuri. Penamatan akad syarikat itu dengan perkara-perkara tersebut. Yang pertama ialah faskhun aqdu syirkati min qibali syuraka'i aw ba'dihim fa inna aqda syirkati aqdun jaizun ayu likulli min syuraka'i an yafsakhahu mata sya'a wal faskhu inha'un laha fa idza kana syarikaini faqad intahatis syirkatu bainahuma wa in kanu akthara wa fasakha ahaduhum baqiyat asyirkatu fi haqqi man lam yafsakh. Yang pertama ini adalah pembubaran kontrak oleh rakan kongsi atau sebahagian daripada mereka. Kontrak syarikat adalah kontrak yang dibenarkan, iaitu setiap rakan kongsi boleh membubarkannya pada bila-bila masa yang mereka mahu. Pembubaran bermaksud penamatan kontrak. Jika terdapat dua orang rakan kongsi dalam akad syarikat, maka salah seorang daripada mereka itu
memutuskan akad, maka tertamatlah syarikat tersebut. Ataupun terdapat 3 orang atau lebih dalam satu akad syarikat. Jika salah seorang daripada mereka itu menamatkan kontrak ataupun menamatkan akad syarikat, maka tamatlah akad syarikat pada dirinya, tidak pada ahli syarikat yang lain. Yang kedua adalah mautu syuraka'i. Fa idza mata asyuraka'a faqad intahati syirkatu li zawalil milki 'anil muta'aqidina wa khurujihim 'an ahliyati tasarrufi li anna syirkata tatadammanu al-wakalatu kama 'alimna wa la tantaqilu ila al-warathati li anna al-warathata lam yata'aqadu 'ala syirkati fa idza mata ahadun asyuraka'u fa in kana syarikaini faqad intahati syarikati aidan wa in kanu akthara min ithnaini intahati syirkatu fi haqqi man mata wahdah wa baqiyat qa'imatun baina syuraka'il akharin li'anna al-wakalata fi haqqihim baqiyatun wa tasarrufahum jaizun wa sahih. Yang kedua ini bermaksud kematian rakan kongsi. Jika rakan kongsi meninggal dunia, maka akad syarikat itu tamat kerana hilangnya hak milik daripada pihak yang berkontrak dan keluar mereka daripada kelayakan untuk menguruskan harta syarikat. Ini kerana syarikat itu melibatkan wakalah seperti mana yang kita ketahui, dan ia tidak berpindah kepada waris kerana waris tidak berkontrak ketika akad syarikat. Jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, maka tamatlah akad syarikat itu jika dia berakad dengan 2 orang rakan kongsi. Jika dia berakad dengan 3 orang atau lebih rakan kongsi, maka akadnya sahaja yang akan tertamat, manakala rakan kongsinya yang lain masih kekal dan sah akad mereka. Pembubaran dan penamatan berkuat kuasa dari tarikh kematian rakan kongsi. Yang ketiga adalah al-jununu au al-ighma'u. Fa idza junna ahadun asyuraka'a au ughmiya alayhi faqad infasakhat asyirkatu fi haqqihi wa intahat lidawalil aqli alladhi huwa manatu at-taklifi lakin yustaratu fil ighma'i an yastaghriqa waqta faradin salatin hatta tanfasikha bihi syirkatu fa in lam yastaghriq dhalika lam yu'thar wa fi halil jununu yantaqilu al-hukma illa al-wali fa in sha'a ikhtara qismat al-malu wa in sha'a ikhtara isti'nafa al-syirkati bi aqdin jadidin wa amma fi halil ighma'i fa in rujiya zawaluhu an qarbin lam yantakil al-hukmu ila waliyihi li'annahu la yula alayhi fi hadhihi al-hala fa idha afaqa fa in sha'a ikhtara al-qismatu wa in sha'a ista'nafa syirkata bi aqdi jadidin walau bi lafdhi taqrir fa in uyisa min ifaqatihi an qurbin aw istamara ighma'uhu 3 ayyam fa akthara intaqala al-hukma ila waliyihi kama fil junun fa in sha'a ikhtara qismatal mal wa in sha'a ista'nafa asyirkatu. Yang ketiga ini adalah gila atau pensan. Jika salah seorang rakan kongsi menjadi gila atau pensan, syarikat itu terbatal bagi pihaknya dan tamat kerana hilangnya akal kerana harta tidak boleh diuruskan oleh orang yang kehilangan akal. Tetapi disyaratkan dalam hal pensan, ia mesti berlangsung selama waktu solat fardu. Waktu solat fardu di sini bermaksud solat fardu yang sekira-kira boleh dijamak solat itu. Maka pensan itu hendaklah berada dalam kedua waktu solat yang boleh dijamak tersebut. Sehingga solat pensan itu hendaklah berlaku dalam 2 waktu solat tersebut. Jika ia berlangsung selama itu, maka ia tidak memberi kesan pada akad syarikat.
Dalam kes gila pula, kuasa berpindah kepada wali. Jika wali itu mahu, jika wali itu mahu memilih untuk membahagikan harta ataupun dia memilih untuk meneruskan syarikat dengan kontrak baru. Adapun dalam kes pensan tadi, jika pemulihannya dalam masa yang terdekat, maka tiada kuasa yang berpindah kepada walinya. Jika masih ada peluang untuk rakan kongsi yang pensan tadi pulih, maka dia boleh memilih sama ada mahu meneruskan syarikat itu dengan akad yang baru ataupun membagikan harta tersebut. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.